Hello semua, Teacher Surya kembali lagi. Jadi bagaimana dengan November dan Disember? Cikgu Surya akan berkongsi lebih banyak jenis soalan asas dengan anda. Kebanyakan soalan asas. Tema terasnya saya akan kongsikan lagi dengan anda hari ini kerana terdapat banyak pertanyaan termasuk daripada ibu bapa tentang beberapa soalan yang lebih sukar yang pernah saya ajukan sebelum ini. Kanak-kanak mungkin tidak dapat memahaminya dengan segera atau dengan pantas. Jadi untuk kanak-kanak yang lebih muda, terutamanya pelajar grade rendah, adakah terdapat bahan asas tambahan? Tema utamanya ialah kita boleh berkongsi. Jadi apa seterusnya? Kami akan mengikut keperluan ini. Kami akan berkongsi lebih banyak pada bulan November dan Disember, beberapa yang lebih asas dan beberapa teka-teki logik. Mari kita lihat teka-teki logik ini dahulu. Seorang bapa dan 3 anak lelaki dan seorang ibu dan 3 anak lelaki berada di atas bot. Berapakah pusingan untuk 3 orang memakai pakaian 2 muka itu? Bagaimana anda mendekati masalah ini? Tak boleh nak kira langsung berapa orang. Oleh itu, kita perlu menganalisis langkah demi langkah mengikut cadangan. Pertama sekali, kita melihat seorang bapa dan 3 anak lelaki. Jadi kita tahu bahawa bapa mesti seorang. Mesti ada seorang bapa dan 2 anak lelaki. Jadi daripada 3 orang ini, dialah bapanya. Kemudian bersama 2 anak lelakinya. Mesti begitu. Tak ada masalah dengan itu. Oleh kerana ada 3 orang, seorang ibu dan 2 anak lelaki, maka mesti ada seorang ibu sahaja. Jadi bagaimana dengan 2 yang selebihnya? Mereka mesti sama. 2 anak lelaki kan, pada masa hadapan mereka akan menghapuskan peniaga. Bagaimana dengan beruang yang memusnahkan orang pasir? Kami juga ada itu. Memang adik-beradik ini sahaja. 3 roda manakah yang sebenarnya kita bicarakan di sini? Sebab kita dah tahu dari sini bahawa ada 2 beradik. Jadi kita boleh tahu dengan jelas dan pasti bahawa memang ada 2 roda sahaja di sini. Ambas seorang lagi abang. Adik perempuan. Baiklah, jadi jika kita menganalisisnya dengan cara ini, pendapat menjadi sangat jelas. 2 beradik ini merujuk kepada 2 beradik yang sama. Ia adalah pengulangan, merujuk kepada 2 beradik yang sama. Jadi, untuk 2 beradik ini, kita hanya perlu mengira sekali sahaja. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa terdapat banyak di atas katil, 1 bapa. Tambah seorang ibu yang penyayang. Tambah seorang adik perempuan. Kemudian tambah serta 2 lelaki dan 2 anak lelaki. Dan itu menjadikan jumlah 5 orang. Adakah anda mempelajarinya? Suka, ikut dan kongsi supaya kita semua boleh belajar bersama.